Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Lestin Muda Pertahanan Awam Mak Fahmi bin Abdul Nasir dan rakan penyampai saya Prebet Pertahanan Awam Darina Suhaimi dalam kapsul APM edisi 28 Mei 2025. Antara yang menarik dalam kapsul APM minggu ini, lawatan kerja rasmi Yang Amat Sia Datuk Ketua Putrajaya APM ke Majlis Penutup dan Persembahan Aerobatik Udara 5 2025 dan Majlis Perasmian Penutup Latih Amal Institusi Latihan Pertahanan Awam ILPA tahun 2025. Pada 24 Mei yang lalu, Yang Amat Sia Datuk Ketua Putrajaya Pertahanan Awam Aminur Rahim bin Muhammad, Ketua Putrajaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, telah mengadakan lawatan kerja rasmi ke Majlis Penutup dan Persembahan Aerobatik Udara 5 2025 bertempat di Mahsuri International Exhibition Centre Langkawi, Kedah. Lawatan ini bertujuan untuk memberi pendedahan mengenai perkembangan terkini dalam sektor pertahanan, aero angkasa dan maritim serta peluang menjalin jaringan dengan pemain industri utama di peringkat antarabangsa. Semasa lawatan tersebut, Yang Amat Sia Datuk Ketua Putrajaya APM turut berpeluang mengunjungi reruai pameran yang disertai oleh pelbagai agensi kerajaan, syarikat pertahanan tempatan dan antarabangsa. Antara teknologi yang diketengahkan termasuk sistem pesawat tanpa pemandu UAV, radar terkini dan kelengkapan ketenteraan moden. Untuk makluman, pameran Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition 5 2025 berlangsung selama 5 hari bermula 20 hingga 24 Mei 2025. Turut hadir Yang Setia Kenal Pertahanan Awam Lokman Hakim bin Abdul Rahman, Pengarah APM Negeri Pulau Pinang bersama Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Syamil bin Itman, Pegawai Bahagian Perancangan Dasar dan Penyelarasan IPPA, Meja Pertahanan Awam Muhammad Suhaimi bin Muhammad Zain, Timbalan Pengarah APM Negeri Kedah, Puan Adilillah Laili bin Muhammad Yusof, Ketua Cawangan Perhubungan Awam dan Dokumentasi IPPA serta pegawai dan anggota APM Negeri Kedah. Pada 21 Mei yang lalu, Yang Setia Kenal Pertahanan Awam Fazli Shah bin Muslim, Pengarah Bahagian Pengurusan Latihan IPPA, telah menyempurnakan Majlis Perasmian Penutup Latih Amal Institusi Latihan Pertahanan Awam ILPA tahun 2025 bertempat di Dewan Serbaguna Pusat Latihan Pertahanan Awam Wilayah Selatan, Pulapas, Keluang, Johor. Latihan ini telah berlangsung selama 4 hari bermula 19 hingga 22 Mei 2025, Isnin hingga Khamis, yang melibatkan penyertaan daripada 4 pasukan Pusat Latihan Pertahanan Awam. Untuk makluman, johan bagi program tersebut telah dimenangi oleh Pulapat dan naib johan pula dimenangi oleh Pulapas, manakala tempat ketiga dimenangi oleh Alpa, seterusnya tempat keempat dimenangi oleh Pulapau. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua peserta yang berjaya memenangi program tersebut. Rohadir Yang Setia, Penolong Pesuruhjaya Pertahanan Awam, Teknologis Dr. Muhammad Fazli bin Sardi, Pengarah Bahagian Pengurusan Angkatan IPPA bersama Yang Setia Kenal Pertahanan Awam Roidi bin Abdul Rahman, Komandan Akademik Latihan Pertahanan Awam ALPA, Yang Setia Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Amir Sharifuddin bin Zalman, Komandan Pusat Latihan Pertahanan Awam Wilayah Selatan, Pulapas, Yang Setia Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Syahrul bin Syukur, Komandan Pusat Latihan Pertahanan Awam Wilayah Timur, Yang Setia Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Hanif bin Nasir, Komandan Pusat Latihan Pertahanan Awam Wilayah Utara, Pulapau, serta para peserta yang terdiri daripada pegawai dan anggota APM. Pada 20 Mei yang lalu, APM Negeri Kelantan telah menganjurkan program Town Hall APM Negeri Kelantan bilangan 1 tahun 2025 bertempat di Dewan Misai Kuching RTC Famua Tanjung, Kelantan. Program ini telah dilaksanakan dalam 2 sesi, iaitu sesi pertama yang bertajuk Taklimat Tanggungjawab dan Peranan Penjawat Awam yang disampaikan oleh Yang Setia Kenal Bersekutu Pertahanan Awam Wan Fadilah binti Wan Jamaluddin, Ketua Unit Integriti APM, dan sesi kedua pula bertajuk Taklimat Dashboard APM 2.0 yang telah disampaikan oleh Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Nurul Azli bin Abi Jabar, Ketua Cawangan Istiadat dan Protokol Bahagian Pengurusan Angkatan IPPA. Program ini bertujuan untuk memperkukuhkan nilai integriti dan tadbir urus
yang baik dalam kalangan warga kerja APM serta meningkatkan kefahaman yang berkaitan pengurusan organisasi secara holistik. Program ini melibatkan penyertaan penuh daripada pegawai dan anggota APM Negeri Kelantan. Turut hadir Yang Setia Kenal Pertahanan Awam Muhammad Azhar bin Mujab, Pengarah APM Negeri Kelantan, bersama Lieutenant Kenal Pertahanan Awam Muhammad Farid bin Ishak, Timbalan Pengarah APM Negeri Kelantan, pegawai APM, pegawai Pertahanan Awam Daerah, serta pegawai dan anggota APM Negeri Kelantan. Pada 22 Mei yang lalu, APM Negeri Kelantan telah menganjurkan latihan pemantapan pegawai perhubungan awam tahun 2025 bertempat di Dewan Rumbia, Raja Dagang Resort Pasir Putih, Kelantan. Latihan tersebut telah berjaya menghimpunkan pasukan media APM Negeri Kelantan dan Terengganu bersama sukarelawan The Third Force dalam menumpukan kepada pengukuhan peranan mereka sebagai perhubungan utama antara masyarakat, sukarelawan dan pihak APM. Antara pengisian utama program ialah sesi perkongsian ilmu daripada tokoh-tokoh berpengalaman dalam bidang masing-masing, iaitu Yang Berbahagia Kenal Bersekutu Pertahanan Awam Yang Mulia Raja Samri, Pegawai Bersekutu APM Negeri Kelantan, Kapten Pertahanan Awam Irwanis bin Seni, Pegawai Cawangan Perhubungan Awam dan Dokumentasi IPPA, dan Encik Lefty Anwar Latif, Perunding Kreatif TF Arsiri, yang dijemput sebagai panel utama untuk menyampaikan ceramah dan latihan berkaitan strategik media, komunikasi awam dan pengurusan maklumat. Turut hadir Yang Setia Kenal Pertahanan Awam Muhammad Azhar bin Mujab, Pengarah APM Negeri Kelantan, bersama Yang Setia Lieutenant Kenal Pertahanan Awam Muhammad Zulkhairi bin Samsudin, Pengarah APM Negeri Terengganu, Yang Berbahagia Datuk Wan Azhar bin Yusof, Pegawai Bersekutu APM Negeri Kelantan serta pegawai dan anggota APM. Sebelum menutup kapsul APM pada minggu ini, kami tinggalkan anda dengan video montaj sempena majlis perasmian penutup latihan amal institusi Latihan Pertahanan Awam ILPA bagi tahun 2025 bertempat di Dewan Serbaguna Pusat Latihan Pertahanan Awam Wilayah Selatan, Pulau Pas, Luang Johor. Hanya yang saya di kapsul APM. Salam hormat dan Assalamualaikum.